sebelum mula video podcast itu, aku ucapkan selamat hari raya. Sekarang ni raya ke-6 atau 7 gitu. Okey, video ni, podcast ni mungkin korang akan perasan banyak gila kat dan sebagainya, sebab ada yang masuk nanti mungkin aku minta diperhatikan. Bagi yang setengah shot kita dapat, and dia auto cut macam tu. So kita orang sempat, and kita orang beberapa kali shoot untuk rekod balik and jadi yang satu. Aku minta maaf sebab ya itulah kita dapat, and banyak gila kurang dalam video ni. Ya, kurang video ni, and selamat hari. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Assalamualaikum warahmatullahi, welcome back to my channel Z Manoy. Okay, bila segmen hari ini adalah segmen fokus seram sejuk. Okay, hari ini kita akan bercerita beberapa cerita. Pokoknya dah lama aku dah buat, aku dah lama tak buat last Ramadan itu. Dan kita bersama. Okay, nama saya Ahmad Adib Irfan. Korang boleh panggil saya Adib. Nah, yang Adib ni lah yang korang sepanjang aku berkonten di sini, and sepanjang korang tengok video ni. Okay, kat sini aku nak cerita. Aku nak cerita beberapa cerita. Okay, boleh. Tapi sebelum cerita pertama, kau nak bagi tajuknya apa? Tanya apa? Okay, kau nak yang lama dulu ke ataupun yang terbaru? Yang lama lah. Yang lama. Ya, kalau yang lama ni tajuk dia adalah Kepala Merah. Kepala Merah. Okay. Cerita dia bukan cerita aku, tapi dia cerita pada member aku, tapi dia berkait dengan aku. Okay. Cerita dia pada hari aku tak ingat, tapi dalam hari-hari aku kelasan Isnin sampai Jumaat tu. And then nak jadikan cerita pada setiap petang. Cerita ni berlaku cerita ni berlaku waktu aku SEM 1. Okay, SEM 1. So SEM 1 ni aku kerap futsal. Petang je futsal. Pukul 5 sampai pukul 7 futsal. So nak jadikan ceritanya, okay, waktu tu kalau futsal ni habis berapa? Biasa kau main? Selalu habis tu azan lah, dalam azan maghrib tu. Oh, okay. Hari macam tu. So waktu tu aku futsal. Waktu tu aku tak balik lagi tapi dah nak maghrib lah waktu tu, dalam around pukul 6.50, 6.55 macam tu. Okay, so ada satu kawan aku ni, dia baru balik kelas dia memang habis pukul 7. Memang pukul 7 tepat waktu tu lah. Maghrib. Waktu belum lagi dah nak maghrib lah, tapi pukul 7 nak senja dah orang kata. So nak jadikan cerita, dia pun balik pada kelas. Dia balik naik lift semua. And then macam biasa naik lift menuju ke rumah kita orang. And dalam menuju ke rumah kita orang tu, dia nampak satu sosok penampakan something. Dia ingat kepala aku. Dia ingat aku ni mesti dia kata macam, okay, ni mesti Adib ni. Adib mesti nak bertaja aku ni. Dia punya kepala tu dekat celah. Kau tahu tak kan, kita punya rumah kan ada satu tempat ampayan baju kan. Ada macam kepala, macam aku sekarang tengah macam tengok yang tu. Macam tengok kau kat situ. Macam tengah macam jenguk yang tu, kau buat apa macam tu kan. So nampak aku tengok, Adib ni. Ni mesti nak bertaja aku ni kan. So dia pun macam mesti dia rasa macam ni kan. Adib memang nak kena macam, dia rasa macam nak marah ha. So bila nak marah, benda ni macam kalau lagi orang tu emosi, lagi dia suka. So sebab member aku ni jenis yang boleh nampak. Dia memang boleh, tapi dia tak jelas lah. Dia kadang-kadang sekelintir nampak dululah, tapi sekarang dia nampak agak sikit-sikit. Dia dah kurang sebab dah berubat semua. And then dia dah nampak tu, dia tengok
Dia depan sikit, keluar mata separuh, rambut sebiji macam aku, tapi nampak separuh saja, nampak mata. Mata merah. Dia merupai kau, tapi Nampak aku, tapi memang depan sini je saja. Mata merah. So nampak okey. Dia abaikan, dia saja dah abaikan dulu sebab dia nak confirmation pada aku. So dia balik daripada balik pada kelas tu macam biasa, dia duduk mandi and dia tanya aku, "Adib, kau tadi ada rumah tak?" Aku cakap, tak ada. Tadi aku main futsal petang tadi sampai maghrib. Ni pun baru balik dari blok. Oh, je ke? Oh, tadi lepas tu dalam dia kata, dalam beberapa minit lepas tu, lepas isyak sini, lepas tu dia kata, tadi aku nampak ni berlaku sini. Oh, macam, oh ya ke? Oh, macam tu lah cerita dia. Kisah pertama lah. Okay. Dia merupai orang lah. Nah, dia merupai orang. Faham. Jadinya dia waktu tu memang kau baru habis kelas lah. Baru habis kelas. Dan kau masih lagi kat pusal. Ya. Wow. Merah. Mata merah, geng. Okay, ada cerita lain? Okay. Cerita seterusnya ni, dia ada dia medium lah. Dia medium. Kau ada tajuk cerita dia adalah, dia nak kata dia satu cerita dalam bentuk dua pandangan yang berbeza. Okay. Aku bagi tajuk ni adalah dua situasi dalam pada satu masa sama. Tajuk dia. So, cerita dia macam ni. Dulu aku ada satu tabiat lah. Tabiat memang aku suka basuh baju waktu malam. Tengah-tengah pagi lah, tengah-tengah pukul 2, pukul 3 tu. And selalunya aku akan basuh dekat dalam bilik air aku, rumah aku basuh kaki yang pijak-pijak lah, basuh pijak-pijak dengan tangan semua. And then kering baru aku dobi. Okay. So nak jadi cerita, waktu tu aku baru lepas basuh baju lah, basuh baju. So aku baru lepas basuh baju, keluar dari bilik air tu, macam bilik aku punya bilik di sini. Tu ada bilik sini, ada bilik sini. Sini bilik air. So bila aku keluar tu, aku kan boleh nampak lah depan ni bilik aku, belah kiri, belah kanan aku bilik member aku, belah kiri pun bilik member aku. And then member aku bilik belah kiri ni dia suka tutup pintu, tak kunci pun, dia serapat pintu. And pintu bilik aku pun sama, dia akan tutup je pintu, tak kunci. Sebab nanti dia akan kejut lah pagi, siapa kejut untuk bangun ke kelas. So untuk member aku belah kiri dia akan sentiasa buka, sebab dia 2 orang saja. So aku waktu tu sajalah keluar dengan pegang baldi dengan penuh baju basah tu nak pergi ke lobi. Aku lalu di situ macam aku salah pandang ke kan, sebab waktu aku first pandang, bila pandang aku macam aku berjalan sajalah tengok member dah tidur ke main GML ke apa kan. Lalu pandang macam aku tu stop dekat depan tu, dekat ruang tamu macam stop. Aku tu fikir, apa betul kau nampak ni? Waktu tu aku nampak memang bilik tu orang rapat kat belah tingkap katil, sini almari. Sini pun ada almari. Okay. Sini katil, almari, katil dah bereka. Okay. So bilik dia, korang boleh tengok video puisi yang si buta. Dia 2 katil ni, kau boleh tengok situ. Yang tengah adalah tingkap, betul? Betul. Kiri kanan katil. Dia macam tingkap, cuma katil. Lebih kurang macam dalam video puisi si buta. Okay. Lepas tu dekat aku waktu tu aku macam terdiam sekejap. Pasal aku nampak satu kelibat ni, dia macam dekat perabot tu, dekat almari tu macam dia dekat tengah-tengah member aku. Member tu kan baring macam ni kepala, kaki dia.
Dia tengah baring tinggi gila. Barang mak ni memang tinggi gila ada tu. So aku macam aku nak patah, aku pandang pasal hilang. Tengok benda hilang. So macam okay, aku abaikan. And then aku dah abaikan. So aku macam basuh baju lah macam biasa. Dah basuh baju. Okay, dah siap tunggu Robi semua. And then dah siap Robi tu dah pukul 3.30. Aku sama tidur balik. Kita aku tengah tidur tu memang aku terjaga dalam range pukul 3 nak ke 4 tu, dalam 3 nak ke 4 3 atau 4 pagi lah itu. Dia sakit perut. Dia tak tahan. Memang sakit perut tengah main. Dia bangkit, dia turun pergi tandas. Dia nak pergi tandas. And then waktu tu dia tengah berak tu, dia dengar bunyi orang tarik pintu. Ni regang. Saya kunci tu. Tengah bunyi air buka. Sambil basuh baju macam merocak lah. Guruk macam dia ni dah basuh baju ke guruk macam ni kan. Dia pun macam abai lah kan. Dia tak tahu ke. Lepas tu lepas berak tu dia masuk tidur balik. Masuk tidur. Esok pagi tu tapi dia dalam keadaan pelik ke lah. Sebab macam pelik lah. Semua pintu dah tutup. Member sudah tidur dah. Tak kan baju kan. Lepas tu esok pagi tu dia tanya kita. Tanya member bilik dia tanya, ada kau ada basuh baju tak semalam pukul 3 nak ke 4 pagi? Tak ada. Lepas tu dia tanya bilik sebelah, bilik yang keluar belah air, belah kiri tu. Saya tanya, dalam bilik belah kiri tu ada 3 orang. Tiga-tiga tanya tu semua kata tak ada. Semua dah tidur awal lah. And then dia tanya bilik aku. Waktu tu ada aku dengan Afnan. Okay. Tu Afnan kata waktu tu memang tak tahu apa. Afnan penat tidur. Lepas tu dia tanya aku. Kata aku waktu tu memang aku basuh baju habis memang pukul 3.20 macam tu. Memang siap awal lah. Lepas tu dia kata oh ya ke? Dia kata aku dengar ada orang basuh baju pukul 3.04 tu bunyi siap kunci pintu semua, bunyi air berocak. Macam abaikan je lah. Dia kata sama situ seram kat situ lah cerita dia. Pasal rumah juga pasal satu juga waktu kita habis exam akhir kan, kan ada yang setengah je dia terus balik, ada yang stay. Tapi aku ni cerita aku lah. Aku beri tajuk okay. Apa orang panggil penampakan. Di mana waktu tu aku tengah dobi juga. Aku macam itu pukul 2 atau 3 pagi tu dobi. Kat rumah tu aku tinggal seorang je. Okay, kau stay lama sikit lah tu. Sebab aku stay sebab tunggu kakak aku habis exam semua. Oh, okay, so aku habis awal waktu tu. Waktu aku stay tu berapa hari? 3 hari ke 3 hari. 3 hari, okay, faham. Waktu habis exam aku stay 3 hari sebab tunggu kakak aku habis exam semua. Waktu tu memang tinggal aku seorang di situ. Kan bilik aku, bilik kau lah, bilik kawasan kau straight. Yang bilik aku seorang je yang berbunyi. Okay, faham. Bilik tu, bilik yang dekat tandas, kiri dan kanan tak ada orang. Memang kunci je, memang tak ada. Satu rumah tu memang kau seorang saja lah. Memang aku seorang je. Faham. Habis Robi, aku dah basuh baju, kering-kering semua kan. Waktu aku nak naik bilik, dah sampai rumah, aku masuk bilik. Aku macam tanya, aku tu barang member aku tanya angkat, aku call lah, Man, aku call Man, kau balik ke? Tak lah, aku kat rumah ni. Kat rumah? Kenapa barang dia tinggal kat bilik aku tapi dia tak ada kat situ? Okay, faham. Pasal aku pun tidur lah, aku pun terbangun. Aku tidur, terbangun pukul 4 pagi. Biasa student biasa 4 pagi macam
kadang-kadang tidur, kadang-kadang tak tidur. Betul. Pasal aku pun mostly kat dapur kita orang, aku seorang je yang ada cerek air, Tempat masak tempat masak semua. Lepas tu aku bangun pagi tu, bangun lah, aku terbangun, aku ada dengan orang cerek air. Bunyi tekan lepas tu bunyi cerek air. tekan switch cerek air tu yang lampu tu. Cerek air. Sekejap, ada orang masak ni. Aku pun tegur. Aku tertegur. Man, masak Maggi ke? Aku pun diam. Aku seorang kat rumah ni. Faham? Lepas tu Ada siapa yang cerek air ni? Siapa yang cerek air? tak boleh brand. Pasal aku pun, asal aku tegur sikit. Padahal aku seorang kat rumah ni. Pasal aku lantak lah. Aku fikir baru tidur lah. Dah last bangun pagi, bangun pukul 8 pagi, 8. Aku tengok tak ada air pun kat situ. Faham? Okay. Kita lagi? Okay, aku ada cerita tapi cerita ni short. Short saja. Dia macam tak adalah seram sangat. Dan nanti aku ada dua cerita seram yang mungkin buat korang rasa macam mungkin ada setengah yang dengar ni ada yang mungkin trauma ataupun pernah lalui ke apa-apa, sila komen. So kita terus kepada cerita aku yang Kita yang keempat tadi ke? Empat. Okay. Kedua ada satu. So empat ni bagi aku tiga lah kau tu. Okay. So kita ni aku panggil adalah sosok orang. Okay. Waktu tu aku waktu ni berlaku pada satu gak. Waktu tu tengah midterm. Midterm tu korang exam tengahan lah. So waktu tu setiap malam ni memang aku akan pergi memang aku akan study. And pada waktu tu aku kan kata kat korang setiap kali saya tu aku futsal. So futsal ni daripada start pukul 5 hingga 6 hingga 7 2 jam lah kita main futsal. So aku pun waktu tu tengah aktif sukan. Orang ajaknya aku jom. Waktu tu aku main futsal dalam pukul 5 sampai 6 saja. Sebab tak nak letih sangat untuk aku study malam tu. So habis pada futsal tu pukul 6.30 aku habis. So habis 6.30 tu aku terus balik bilik. Aku penat, aku rehat kejap dengan basah-basah peluh ni semua tu. Then aku pun dia terdetik lah rasa nak basuh baju. Sebab waktu tu baju tinggal beberapa saja, tinggal sikit lah. And then aku pun pergilah basuh baju kat lobi pasal 5. Okay. So badi pasal 5 ni kan pasal kita orang ni dia gunakan duit kertas saja. Duit cash. Dia tak ada QR. So waktu tu aku tak ada cash. So aku terpaksa aku letak aku punya aku punya balik kat situ. Aku pergi pasal 2 untuk QR sana, ambil shilling Dobi lah. So aku pergi dah shilling on the way nak ke shilling Dobi tu. Aku pergilah macam biasa aku semua ambil shilling tu semua. Balik daripada tu, jadi aku keluar Dobi tu semua tu dah settle semua benda. Aku pun tekanlah pasal nak balik pada bilik lah. Tekanlah pasal 5. Tekan pasal 5 tu rosak. So aku pergilah pasal 3. Dan kalau nak pergi pasal 3 tu nampak pakcik tu pegang makanan sampai pandang ke depan. Pandang dia stop. Aku pun stop lah. Waktu tu aku seorang je. Waktu tu time maghrib dah. And then aku pun tengok pakcik tu macam pusing belah kanan lalu kat belakang. Aku macam waktu tu lagi 2 minit azan. And then aku jalan
Allah Akbar, Allah Akbar, start azan. Dan start azan tu, time tu aku pusing belakang balik, pergi tempat dia balik, hilang. Maksudnya lepas azan tu dia hilang terus lah. Aku tak nak buat apa lah. Terus tu aku. Ada cerita lagi ke? Ada, tapi kau cerita. Aku rasa tak ada. Tak ada. Sebab nanti aku cerita lagi lah. So, sama pula cerita pasal member aku, sebab aku dia pergi buat paranormal dekat 12-13. Macam kau nampak ni sampai 11 saja tak lift, yang lain 12-13 tu kena naik tangga. 12-13 tu dah pergi naik tangga dah pukul 11 nak pukul 1 macam tu. So dah pergi naik ambil rekod macam buat vlog paranormal tu, bla-bla cakap. And then dia berjalan-jalan nampak tu macam cleaner ni sampai sapu sampah. And then dia pergi sapu sampah, dia kata, "Cik, tak habis lagi shift ke?" Ya, orang member dia A kata. Member dia B kata, "Jangan lama sikit, makcik tu senyap je." Kata, "Okey, tak apalah makcik, kita gerak dulu lah." Sampai dia jalan balik, berlangkah, pusing belakang balik, makcik tu hilang. Hilang? Hilang. Tu dia orang sambut jalan, buat orang jalan macam budak main kulit, main congkak, macam masukkan kulit macam tu. So lepas tu ambil rekod lah, rekod semua dia dah pusing semua dia dah. Lepas tu member dia bisik, dia kata, "Hati lah, jom balik, jom." Member dia bisik, "Hati lah, jom balik." So lepas tu hati tu balik dah. Dah share kat group, tengok balik footage tu, dan dia nampak kepala penanggal dengan terbang. Dia tengah terbang itu lah. Dia dalam dia rekod ke di macam belakang dia orang? Tu dekat depan. Terus dia macam tengah pusing tu, tengah nampak. Tapi dia jauh lah. So waktu tu dia nak tunjuk kat aku, tapi footage tak ada. Yang ni kelabu hitam, katakan tak boleh. Cakap pasal footage juga kan. Sebelum ni ada podcast juga, video podcast yang sebelum, yang first sebelum podcast yang pertama keluar. Pernah tengok yang video tu? Sebelum kot. Belum. Okay, yang mana yang tengok, aku cerita kat Adib lah. Yang mana dah tengok tu, kalau kau nak tengok lagi, tengoklah yang Nanti kau share lah kat sini, nanti aku tengok. Jadinya dalam video tu mungkin kurang jelas sebab aku tak pakai mic semua. Sebab dalam video tu aku cakap video tu telah 3 kali aku rekod, 3 kali. And yang dipost tu adalah video yang ketiga aku buat podcast. Video pertama ialah waktu di mana aku cerita bunyi guli. Bunyi orang main guli lah, macam main tu pun guli kan. Okay, itu pun aku hiraukan juga. Dan aku cerita bunyi guli lagi. Aku tak sedar hati, aku tersen. So jadi macam tu. Yang tu ada footage lah, tapi aku delete. Sebab ada something, aku cakap delete. So aku delete lah. Jadinya podcast yang kedua aku cerita juga. And waktu aku cerita tu waktu first time Kuala Lumpur, Selangor semua banjir. 2022. Waktu 2022. Dan kawasan rumah aku adalah kawasan pedalaman, jadinya banjir tu adalah kawasan pulau masuk. Jadi aku jadi pulau kat situ lah. Jadi waktu aku cerita tu, aku dengar syok-syok cerita dalam 20 minit. Aku dengar almari tu buka. Dan untuk pengetahuan kau juga, almari aku ni sampai sekarang ada. Almari tu dia kena hentak sikit. Dia kena hentak sikit baru dia buka. Sebab dia payah sikit, dia jenis magnet. So dia kena hentak sikit. So jadi waktu tengah cerita tu, almari tu senang dia buka. Dia buka sekali. So aku tak kira apa-apa, aku bangun, aku tutup. Dan dalam 5 minit lepas tu buat cerita buka dia sekali. Kali kedua. So aku tak kira apa. Dan kali ketiga dalam 30 minit lepas tu 30 ke 35 minit tu dia buka balik. Dan ni lain ni. Aku pun
tutup off kamera, dan aku nak edit balik video tu. Aku tengah cari kat footage tu hilang. Oh, Aku tak sentuh delete pun. Dalam galeri dia ada warna kelabu. faham. Dia kalau galeri kan ada petak-petak, jadi kat situ dia warna kelabu. Aku tak ada tekan, tak boleh. So Faham. tekan lagi, tak boleh. Sekejap, apalah, tak ada rezeki untuk post untuk edit video tu. So jadilah video yang ketiga yang aku nak upload beberapa tahun lepas tu. Okay, so aku akan sambung cerita seterusnya. Seterusnya aku kena cerita akulah, aku kena sendiri. Tajuk dia aku kena sorok. Okay. So waktu ni aku ada kelas malam, tapi sepatutnya aku tak payah ambil. Lepas tu BM3. Sepatutnya aku ambil tu SEM 2, bukan SEM 1. Yang jadinya SEM 1. So waktu tu aku tak tahu lagi dengan member aku pergi dah kelas semester pukul 8 gerak macam tu. Dan sebelum tu aku cakap member aku, nak rambut. Kata pukul apa? Lepas aku habis kelas aku 10 tu, lepas tu aku macam, dia kata okey. And then rupanya tak payah ambil, tak jadi ambil. So aku macam check dah dia balik. Dil, tak jadi ni, kau dah cancel. Boleh tak sekarang? Dia kata, sekarang tak boleh lah. Tengok malam sikit boleh tak? Aku ada kerja lah tiba-tiba. Sorry lah. Macam okey tak apa lah. Kata dah pukul apa? Dia dalam pukul 11 lebih macam tu. Macam okey tak apa lah. Masuk malam. So aku balik bilik. Jadi semua kan. Aku pun waktu tu aku pakai kurta warna biru, dalam baju dalam warna putih dengan seluar slide. And then bila aku buka lah kurta je, tinggal lah baju dalam dengan seluar slide. And then aku pun macam tunggu sampai ID check sampai dia free. Okay, kata dia free tu dah pukul 11 lebih. Kata dia free. Aku pergi lah bilik dia kat 6. So dah pergi bilik dia, putih rambut macam biasa, putih rambut borak semua. And then habis pukul 12 lebih. And then keluar je dari lepas salam tu, keluar je bilik Aidil, nak balik bilik lah sebab dah melakit pengasan semua dia kan. So keluar bilik waktu tu, dah keluar bilik tu nak balik bilik lah, balik rumah aku. And then lepas tak jumpa lift. Kau keluar bilik Aidil, belok kiri. Sebab bilik dia memang keluar lift belah kanan, nombor 2 belah kanan. So memang aku pergi memang tak jumpa. Bini kosong lah. Macam pusing, macam musing. Jadi macam pusing. Faham. Macam pusing-pusing, tak jumpa lift. Pusing-pusing tak jumpa lift. 3 kali juga aku pusing. So aku macam, aduh, aku pusing, pak, aku nampak satu tangga gelap gila. And then aku macam cuma penat dah, aku tak larat dah. Macam aku tak kira, aku naik tangga tu memang gelap, tak ada nombor pun tinggal apa. Naik 6. Aku balik kat 6, 7, 8. Sampai dekat 8 je, aku macam okey, dah dekat bilik aku, dah jumpa lift lah. Check bilik aku, tak jumpa. Bukan keluar lift terus belok kiri jumpa bilik kawan. Tapi tak jumpa. Tapi salah bilik, bukan bilik aku. Tapi bilik dia memang senyap lah, tak ada orang, mungkin tengah tidur kot. Memang si satu kan, mungkin tidak awal kot. So aku macam okey tak apalah, aku naik balik lift balik, turun lift tingkat 1, bagi basement balik, reset balik aku tu. Keluar pasal 1. Bukan tadi aku cakap kau naik lift pasal 5. Lepas tu turun pasal 1. macam mana jadi pasal 1 pula? Aku pun tak tahu. Tahu cerita esok pagi tu cakap member aku, memang kata kau kena sorok, memang dia nak sorok kau. So member aku yang degree tu kata, yang aku cerita tadi, yang dia buat paranormal tu, dia degree. Dia degree kat sini. Dia diploma, degree dia sekejap je kat sini. Lepas tu dia pindah UiTM. Diploma je kat sini. Sebab dia tahu hasil belok sini, dia kata dari sini memang kes banyak kan sorok. So macam faham. Kalau kau kena sorok tak jumpa lagi sekarang. Tu lah tu. Siap betul lah. Biarlah cerita aku. Nak cerita lagi? Tak habis dah. Tak ada lah. So jadinya itu saja pengkongsian orang kisah motor adik sebenarnya. Aku pun kurang-kurang sikit lah. Sebab selebihnya aku dah cerita. Dua podcast aku dah cerita. Saya ada podcast seram. Okay. Meremang enggak ah. Dengan tempatnya kawasan macam ni.
Kita dua je kat sini. Ada ulang alik tu. Lantai dengan bunyi tadi gudang-gudang lawan bunyi benda dah. Tahu. Okay. Ada pengajaran. Ada kata-kata dia. Kata dia, korang jagalah mulut kalau korang nak masuk satu tempat ataupun tak kisah rumah baru ke, di mana-mana ke, universiti ke, jagalah mulut dulu. Sebab kita tak tahu kuasa orang. Itulah. So setiap mana korang pergi, bacalah surah 3 kul dengan surah kursi untuk melindungi korang dari semua benda lah, insya-Allah. Betul. So itu saja video kali ni. Kalau ada maaf silap, harap dimaafkan. Kalau ada salah bahasa tersinggung oleh pihak, harap dimaafkan juga. Dan itu saja video kali ni. Jangan lupa like, komen dan share. Dan kalau ada apa-apa story kita serang korang, sila komen dekat video Z ini. Jumpa korang next video. Bye, peace. Assalamualaikum. Manoi.